Yang dihormati Barisan Panel Hakim, guru-guru pelita negara serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Salam perpaduan, salam sejahtera dan salam Sarawakku bumi kenyalang. Pergi ke kedai membeli lokan dimasak bersama ulam. Kisah perpaduan saya bawakan, membina Sarawak kian gemilang. Hadirin sekalian, pernahkah kawan-kawan membuka paip tetapi setitik air pun tidak keluar? Bayangkanlah kawan-kawan, seluruh penghuni asrama mengalami keadaan itu. Inilah kisah yang akan saya ceritakan kepada semua. Sinar inovasi anak bumi kenyalang. Di sebuah sekolah berasrama di Betong, tinggal 3 orang sahabat baik. Mereka ialah Johan, Ahchong dan Aiman. Johan anak Iban. Dia mahir menggunakan buluh kerana sering membantu keluarganya di kampung. Ahchong pula sangat bijak dalam mata pelajaran sains. Manakala Aiman seorang murid yang rajin, beramah dan suka membantu orang. Walaupun mereka berlainan kaum dan budaya, mereka selalu belajar, bermain dan bekerjasama. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pada suatu pagi, ketika murid-murid bersiap untuk ke sekolah, tiba-tiba, kenapa paip tak ada air? Seorang murid bersuara. Seorang lagi mencoba membuka paip. Masih tiada air. Tidak lama kemudian, warden mengumumkan, "Murid-murid, paip utama di bandar telah pecah. Bekalan air terpaksa dihentikan sementara." Suasana asrama mulai menjadi kecoh. Ada yang memegang badi kosong, ada yang mengeluh, ada yang mulai risau. Lebih parahnya, masalah air telah berlarutan sampai seminggu. Tangki air pun sudah kosong. Hanya musim hujan saja telah menyelamatkan mereka. Tapi air bersih sudah tiada. Aiman memandang 2 orang sahabatnya, lalu berkata, "Kita tidak boleh duduk diam saja. Jom kita fikir sesuatu untuk membantu kawan-kawan." Tiba-tiba, Johan memetik jari dengan mata bersinar. "Saya ada idea," Johan berkata dengan penuh yakin. "Di kampung saya, kami menggunakan buluh untuk mengalirkan air bukit. Apa kata kita bina penapis air hujan sementara menunggu paip dibaiki?" Mata Ahchong terus bersinar. "Bagus, saya tahu bagaimana hendak menyusun lapisan batu, pasir dan arang supaya air menjadi lebih bersih. Saya boleh tolong rakalkan." Tanpa membuang masa, mereka terus bekerja. Beberapa kumpulan dibagikan untuk mencari buluh, menyediakan batu, pasir, arang dan mengumpulkan botol-botol plastik. Semuanya berganding bahu tanpa memikirkan kaum. Yang ada hanyalah semangat perpaduan. Beberapa ketika kemudian, alat penapis air hujan mereka akhirnya siap. Semua murid berkumpul melihat hasilnya. Suasana menjadi sunyi. Semua menunggu dengan debaran. Setitik, 2 titik, 3 titik. Tiba-tiba air yang jernih mengalir keluar. Berjaya, berjaya. Seluruh asrama bergema dengan sorakan. Guru besar yang menyaksikan kejadian itu tersenyum bangga. Beliau berkata, "Syabas, hari ini kamu bukan sahaja berjaya menghasilkan satu inovasi, tetapi kamu juga membuktikan bahawa perpaduan ialah kekuatan yang sebenar." Hadirin yang saya hormati, buluh hanyalah sebatang buluh. Pasir, batu dan arang hanyalah bahasa mula jadi. Namun, inovasi buluh itu tidak akan pernah berjaya sekiranya mereka bergerak bersendirian. Keunikan latar belakang dan kebijaksanaan setiap kaum di Sarawak bukanlah satu pemisah, tetapi sebuah bonus dan anugerah yang luar biasa. Pohon paku di tepi paya, tempat bermain si anak kera. Rakyat bersatu Sarawak jaya, negara aman hidup sejahtera. Ayolah semua, mari suburkan semangat muhibah ini demi masa depan bumi kenyalang tercinta. Sekian, terima kasih.